Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 6 dan saya Muhammad Ali Fitri bin Mat Nasir. Saya Hakim Ashraf bin Hairuddin. Dan saya Zahira Kristina binti Muhammad Zamri. Dan pada hari ini kami akan memberikan sebuah syarahan yang bertajuk Kepentingan Keterampilan Berbahasa dalam Profesyen Perguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati pensyarah, rakan-rakan dan hadirin sekalian. Terima kasih atas peluang yang diberi untuk membincangkan satu isu yang dekat di hati setiap pendidik, iaitu kepentingan keterampilan berbahasa dalam profesyen perguruan. Bahasa bukan sahaja alat komunikasi, ia juga medium utama untuk menyampaikan ilmu, membentuk identiti pelajar dan mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan. Dan pada hari ini, kami akan menghuraikan mengapa keterampilan berbahasa penting pada guru, menunjukkan beberapa contoh praktikal dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran dalam kalangan pendidik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan isi pertama. Bahasa sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. Keterampilan berbahasa membolehkan guru menyampaikan konsep secara jelas dan teratur. Seorang guru yang mampu menggunakan ayat yang tepat, istilah yang sesuai dan struktur yang logik akan memudahkan pelajar memahami konsep dengan lebih jelas. Dalam bilik darjah, perbezaan antara penerangan yang ringkas tetapi tepat dengan penerangan yang bercelaru boleh menentukan sama ada pelajar memahami topik ataupun tidak. Contohnya, apabila menerangkan konsep sains seperti perubahan keadaan jirim, guru yang menggunakan analogi yang mudah dan istilah yang konsisten akan membantu pelajar membuat hubungan mental dengan lebih cepat. Seterusnya, isi yang kedua. Bahasa membentuk hubungan guru pelajar dan iklim emosi. Kedua, cara guru bercakap mempengaruhi hubungan interpersonal dan motivasi pelajar. Nada suara, pilihan kata dan kebolehan bertanya soalan yang membina menunjukkan profesionalisme dan menghormati pelajar. Guru yang fasih dan empatik dalam tuturannya cenderung mendapat lebih banyak kerjasama daripada pelajar. Contoh sokongan, bayangkan dua guru memberi maklum balas kepada pelajar yang gagal ujian. Guru A memberi komen yang menghina, manakala guru B memberi komen yang membina, jelas dan menawarkan langkah pembaikan. Pelajar yang menerima maklum balas membina lebih cenderung untuk cuba lagi dan memperbaiki prestasi. Ini menunjukkan bahasa bukan sekadar perkataan tetapi alat untuk membina sikap. Sekarang telah tiba masa untuk saya menerangkan isi yang ketiga, iaitu bahasa untuk pentadbiran dan dokumentasi profesional. Guru perlu menulis laporan, rancangan pengajaran dan penilaian secara profesional. Keterampilan berbahasa bertulis adalah penting untuk menyampaikan hasil pentadbiran, menyediakan bahan pengajaran dan berkomunikasi dengan ibu bapa serta pihak pentadbiran. Dokumen yang teratur dan jelas memudahkan tindak lanjut dan kolaborasi. Fakta ataupun contoh sokongan yang dapat saya berikan ialah laporan prestasi pelajar yang ringkas, objektif dan berstruktur, memudahkan perbincangan bersama ibu bapa dan guru mata pelajaran lain. Sebaliknya, laporan yang samar boleh menyebabkan kesalahfaham dan tindakan yang kurang berkesan terhadap keperluan murid. Isi keempat, cabaran era digital dan kepentingan penyesuaian bahasa. Era digital membawa saluran komunikasi baharu seperti email, platform pembelajaran atas talian serta media sosial. Guru perlu menyesuaikan gaya bahasa untuk pelbagai medium tanpa mengorbankan ketepatan atau etika profesional. Menggunakan bahasa formal yang sesuai di platform rasmi dan bahasa lebih mesra di sesi interaktif memerlukan kebijaksanaan komunikasi. Contoh sokongan, semua sesi pembelajaran atas talian. Arahan yang panjang dan bercelaru boleh menyebabkan pelajar keliru. Arahan yang disusun dalam langkah-langkah ringkas dan jelas meningkatkan keberkesanan tugasan jarak jauh. Seterusnya, untuk memantapkan keterampilan berbahasa, terdapat beberapa langkah praktikal yang boleh diambil oleh guru. Pertama, guru digalakkan menjalani latihan berterusan seperti menyertai bengkel komunikasi, kursus penulisan profesional dan aktiviti pembelajaran bahasa. Yang kedua, guru perlu melakukan latihan amali, contohnya menyampaikan kuliah, sesi micro teaching dan mendapatkan maklum balas daripada rakan kerja bagi menilai kecekapan berkomunikasi. Akhir sekali, pembacaan dan penulisan juga sangat penting.
Guru disarankan untuk membaca artikel ilmiah serta menulis refleksi pengajaran untuk memperkayakan kosakata dan memperbaiki struktur ayat. Kesimpulannya, keterampilan berbahasa adalah asas yang tidak boleh diabaikan dalam profesen perguruan. Ia mempengaruhi kefahaman pelajar, membina hubungan profesional, memudahkan dokumentasi dan menyesuaikan diri kepada cabaran digital. Sebagai bakal pendidik, tanggungjawab kita bukan sahaja menguasai kandungan kurikulum tetapi juga menyampaikan ilmu itu dengan bahasa yang jelas, bertanggungjawab dan berkesan. Saya mengakhiri syarahan ini dengan seruan. Mudah-mudahan marilah kita terus memantapkan kemahiran berbahasa kita demi kecemerlangan pelajar dan maruah profesi perguruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penutup sebentar tadi, maka tamatlah syarahan kami pada hari ini. Saya Muhammad Ali Fitri bin Manasir Dan saya Hakimi Ashraf bin Herudin. Dan saya Zahira Sina binti Muhammad Zambi. Sekian, terima kasih.